Strategi simpan emas 300 sebulan sahaja. Sebelum tu share dulu video ini jika anda nak simpan 300 sebulan. Kalau anda ada bajet sekitar 300 untuk simpanan setiap bulan untuk anda dapatkan 10,000 dalam masa 2 tahun, adakah sesuai kalau anda gunakan kaedah EPP ataupun Easy Payment Purchase untuk belian emas? Untuk anda dapatkan emas-emas fizikal ni, ada 3 kaedah belian emas dengan public gold. Yang pertama, belian terus, bermakna jika anda ada wang tunai yang cukup dan sedebuk, boleh terus beli. Yang kedua, belian emas secara sikit-sikit melalui akaun emas GA. Yang ketiga, beli emas secara Easy Payment Purchase ataupun EPP. Kaedah belian yang manakah sesuai sebenarnya bergantung kepada kemampuan dan maklumat simpanan anda. Untuk dapatkan 10,000 dalam masa 2 tahun saja, anda boleh letakkan target dapatkan 20 gram emas. Jadi untuk dapatkan 20 gram emas secara EPP ni, anda hanya ada pilihan untuk buat bayaran dalam masa 6 bulan ataupun 10 bulan sahaja. Bermakna anda perlu bayar sekitar 980 hingga 1,600 sebulan. Jadi kaedah yang lebih sesuai adalah menabung di akaun emas GAP atau Gold Accumulation Program. Anda boleh menabung secara konsisten setiap bulan sebanyak 300 dan fokus pada penambahan gram anda. Apabila cukup 20 gram dalam akaun emas anda boleh keluarkan untuk simpan sendiri emas ini. Kalau anda tak nak simpan sendiri, boleh saja kekal dalam akaun emas. Anda boleh jual ataupun anda boleh arahnu bila-bila masa. Kalau anda berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Pebigo, saya akan bantu anda sebaiknya tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah untuk saya bantu anda mula menyimpan emas. Tepu follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.